Hai semua, bersama saya Boboiboy Gempa. Hari ni saya nak review figura Boboiboy Gempa. Korang dah dapat ke belum? Jom saya tunjukkan secara detail untuk Boboiboy Gempa, iaitu saya. Sebelum tu, korang yang first time tengok dalam YouTube saya ni, jangan lupa subscribe dan juga like, komen. Kalau ada apa-apa, saya akan komen dekat bawah. Terbaik. Sebelum saya nak unboxing Gempa punya figura ni, saya nak tunjukkan kepada korang untuk kotak dia memang sangat lawa handsome pula tu. Kita tengok belakang. Kita tengok belakang Ni gambar belakang daripada kotak ni. Nampak? Boboiboy Earthquake. Sini ada halilintar. Ni seperti biasa Boboiboy dan QR. Dan depan dia macam ni lah. Handsome tak? Wow, mestilah handsome. Okey, kita dah buka daripada dalam kotak. So, yang ini adalah dia punya figura lah. Lawa kan? Ni saya tak letak lagi tangan Gempa saya ni, yang versi kecil. Nampak? Dia punya plastik tak ada apa-apa rosak. So korang boleh masukkan dekat dia punya tu lah. Tangan tu ada lubang, korang boleh masukkan dekat dalam tu. Macam ni. Dia akan jadi macam ni. Tadahi, kolam Gempa. Tapi siapa yang ada figura ni jangan kontrol saya Korang kena dapatkan figura ni cepat tau, sementara stok masih ada dan juga harga berpatutan. Yang ini saya boleh katakan hasil detailnya sangat cantik dan juga handsome sekali. So untuk korang tak rugi untuk membelinya dan juga untuk buat collection. Macam saya akan buat untuk collection saya lah. Kita berjumpa di video akan datang. Dan jangan lupa subscribe, like dan share. Apa-apa kalau korang nak tinggalkan komen dekat dalam video ni, korang boleh komen. Nanti saya akan balas kalau saya ada masa. Kita jumpa di lain hari. Bye. Bye.